Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mafa Unplugged. So, hari ni saya bawa kelainan sedikit. Saya tak nak review movie yang latest yang ada di program sekarang. Saya nak suggest satu movie. Movie ni dah lama. Movie ni tak dah lama, tapi agak lama lah. 2022 lama lah kan? Dia bukan latest movie. Movie ni bertajuk A Man Called Otto yang dibintangi oleh Tom Hanks. Kenapa saya suggest movie ni? Sebab saya tengok perkembangan isu semasa. Movie ni ada mengena dengan depression, move on, something like that. So, basically movie ni tentang apa? Otto yang dilakonkan oleh Tom Hanks adalah seorang orang tua yang hidup keseorangan, tapi dia ada jiran. Tapi special tentang karakter ni, dia tegas, dia sangat detail dalam semua benda, sampai orang dekat di situ pun takut dengan dia. Pergi supermarket, orang kenal dia, kadang orang tegur dia baik-baik pun dia marah. Tapi yang specialnya, ada benda yang jadikan personality dia macam ni, tapi orang mesti sayang dia. Itu yang biasanya pasal Otto ni. So dia seorang yang jaga dia punya environment. Lain lagi pasal rumah dia lah, sampai orang luar nak masuk rumah dia pun dia marah. Kalau nak tahu dia tegas macam mana, you guys kena tengok. Okay, let's do. Movie ni saya boleh describe sedih, sangat sedih. Dia jadi seorang yang garang, yang tegas, yang tak boleh ditegur. Sampai one day kehadiran satu family baru ni yang duduk di penjiranan dia. Family ni lah yang banyak mengubah dia. And you guys kena tengok macam mana how struggle Otto ni nak teruskan hidup. Maksudnya dalam movie ni ada satu benda lagi yang special. Bukanlah special, yang efek kalau you guys tengok, kesiannya dia banyak kali cuba untuk menghabiskan riwayat hidup dia. Faham tak saya? BNH diri lah saya cerita. Tapi every time nak try BNH diri tu, ada je benda menghalang. Benda tu dia selitkan dengan kelakar. Tapi movie ni, perjalanan dia bila masuknya one of family baru ni, dia main dengan you guys punya emotion sampailah ending. Kalau betul-betul you guys dapat catch that message, dapat rasa apa yang Otto ni rasa, struggle je nak move on. Kita kehilangan someone yang dah meninggalkan kita di dunia ini. Dia dah tak ada dah. Kalau bercerai ke putus ni, kita boleh nampak lagi muka dia, tapi tak ada. Dia dah meninggal. So benda tu yang buatkan movie ni sangat efek. Dia depression, dia tak boleh move on. Tapi dah message dia yang paling kuat saya tengok kat sini, walaupun dia keseorangan, dia tegas, tapi sebenarnya dia memerlukan orang lain di sekitar dia. Saya tak ada cakap banyak. Pergi tengok A Man Called Otto, dibintangi oleh Tom Hanks 2022. Pergi try tengok guys, please. Sebab movie ni banyak message. Saya rasa itu saja saya nak cakap untuk movie kali ni. So, rating untuk movie suggestion episod kali ni, A Man Called Otto, saya bagi sebanyak 9/10. Power guys, try. So, jangan lupa macam biasa, like, comment and share video ni. Kalau ada apa-apa benda yang kau boleh suggest, bukan benda lah, movie ke trailer ke apa, try lah suggest. Saya cuba bikinkan untuk anda. Sama saya Harith, Mafa Unplugged. Kita bertemu di video seterusnya. Terima kasih. Hai.